Another famous question yang orang tanya ialah, Aisyah, ada Madison tak? Tahu tak, Madison tu sebenarnya nama keluarga dia tau. So Madison ni dia ada, okay, untuk bag lah, ada Madison shoulder macam ini, ada Madison crescent, lepas tu ada Madison top handle, ada Madison, lepas tu ada pula Madison wallet, Madison wristlet. So kena bagi tahu penuh-penuh lah nak Madison apa. Dalam video kali ni, Aisyah nak comparekan Madison shoulder bag and also Madison crescent. Dua-dua ni warna yang sama, which is meringue, iaitu colour off-white, and harga yang sama, RM750. Kalau katakan anda suka bag yang lagi besar and spacious, Aisyah recommend beli yang Madison shoulder ni sebab dia ada crossbody strap and shoulder strap. Kalau katakan anda macam smaller body lah kan, Aisyah recommend beli this one sebab yang ini dia punya drop tak tinggi sangat untuk pakai kat shoulder. So macam kalau tangan kecil sikit, memang sedap lah pakai ni kat shoulder. Kalau katakan badan macam besar sikit, Aisyah recommend beli yang this one sebab drop dia lagi panjang, lagi selesa dekat shoulder lah. Okay, Madison Crescent ni pun ada juga crossbody strap tau. Yang ini boleh masuk medium wallet and also iPhone Pro Max. Yang ini boleh masuk makeup pouch, boleh masuk long wallet, boleh masuk iPhone Pro Max, boleh masuk botol air kecil. Banyak lagi ruang boleh masuk lah. Berat dia, dua-dua lebih kurang sama je berat, 300 gram each. Harga sama, RM750. Untuk cara pembelian, boleh tekan dekat shopping bag di bawah. Happy shopping!